Ya. Forum Informasi Siswa wahana memartabatkan bahasa. Forum Reformasi Siswa Bahasa Identiti Bangsa. Forum Reformasi Siswa membuka tirai diskusi forum anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Forum Reformasi Siswa. Saya Muhammad Zaini Lim bin Roni Lim Wei Chun selaku moderator forum anda pada hari ini. Baiklah, hadirin sekalian, ayo kita berkenal-kenalan dengan ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel pertama kita, Saudara Muhammad Hidayatullah bin Kamilin, yang datang jauh dari negeri di bawah Bayu. Apa kabar saudara hari ini? Kabar baik saudara moderator. Baik, bergerak ke ahli panel kita yang seterusnya, Saudara Ali Mirza Abdul Hakim, yang didatangkan khas daripada pulau seberang, Bumi Penyalang. Gelarannya yang indah namanya juga. Jadi kita teruskan dengan ahli panel kita yang terakhir, Saudara Muhammad Fakih Dennis Muhammad Zaidi, datang daripada negeri bersusur galurkan budaya tradisi dan nilai estetika Minangkabau, negeri sembilan. Syria nampaknya hari ini saudara. Terima kasih saudara moderator. Alhamdulillah saudara. Baiklah hadirin sekalian, laksana amanat forum kita pada hari ini bertatapkan lembayung kata kerancunan bahasa membawa kesan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Maka dengan itu moleklah sekira kita menyelami terlebih dahulu pendefinisian bagi tajuk forum kita pada hari ini. Saya persilakan saudara panel pertama. Silakan saudara. Baik, terima kasih buat saudara moderator kita. Begitu menyala auranya pada sidang forum pada hari ini. Hadirin dan hadirat, sebelum kita mendalami tajuk diskusi minda kita pada hari ini, saya kira bolehlah sekiranya saya buka sesi forum kita dengan memberikan pendefinisian terlebih dahulu agar seisi dewan hadirin sekalian terbuka mindanya, cakna akalnya. Menuruti Kamus Dewan edisi keempat, rancau bermaksud tidak teratur dan bercampur aduk. Jadi bila kita rangkumkan dengan pengimbuhan hapitan ke dan an, maka jadilah kerancauan. Dan frasa titik tolak diskusi kita pada hari ini iaitu bahasa, maka dapatlah dirangkumkan sebagai kerancuan bahasa. Maka dalam konteks ini, kerancuan bahasa membawa erti sesebuah keadaan yang melibatkan penggunaan bahasa secara tidak teratur dan bercampur aduk dari segi unsur dan kesedarasan bahasa. Manakala kemahiran mendengar dan bertutur pula ialah kebolehan seseorang individu tersebut untuk melakukan dua tindakan tersebut. Kembali kepada saudara moderator kita. Baiklah, terima kasih kepada saudara panel pertama kita yang telah memberikan pendefinisian yang begitu terperinci. Jadi, pendefinisian ini dapat cukup untuk membuka minda kita semua mengenai pendefinisian yang diutarakan saudara sebentar tadi. Jadi, benar kata orang, bermadah indah jangan sekadar berbekal punjangga semata, tapi biarlah dengan ilmu tidak ada. Namun, persoalannya ataupun persoalan yang timbul di benak fikiran saya, bahkan hadirin semua, sejauh manakah kerancunan bahasa ini memberikan kesan terhadap penerapan kemahiran mendengar dan bertutur? Bagi membuka lembaran tirai persoalan diskusi forum kita pada hari ini, saya silakan saudara panel kedua kita untuk mengutarakan hujah-hujah. Dipersilakan saudara. Baik, terima kasih saudara moderator. Penuh semangat di dada dan visi yang mendalam. Sebenarnya benar kerancuan bahasa ini membawa kesan terhadap kemahiran mendengar dan bertutur. Secara amnya,
kerancuan bahasa berlaku apabila kata-kata yang diucapkan seorang individu tersebut tidak teratur ataupun penyebutannya yang bersifat tiada penyediaan. Dalam pengucapan, misalnya, cikgu nak tandas. Ayat ini seolah-olah menyatakan guru yang ingin ketandas, walhal yang ingin ketandas adalah murid tersebut. Seterusnya, kerancuan dalam penggunaan bahasa ini menjejaskan kemahiran mendengar individu secara am. Bila yang didengari berlainan dengan apa yang kita faham, maka salah fahamlah jawabnya. Baik, kali ini sebenarnya tercetus awal peringkat pertengahan kemahiran mendengar itu sendiri apabila yang didengari berlainan dengan apa yang difahami. Baik, itu sahaja. Kembali kepada moderator kita yang kacak. Terima kasih saudara panel kedua kita kerana telah memberikan pendapat yang benar-benar membuatkan saya teruja mendengar pendapat kita. Terima kasih moderator. Jadi atas pendapat beliau, saudara Situl tadi memberikan impak yang signifikan pada aspek kerancuan bahasa ini terhadap kemahiran mendengar seorang individu. Teringat saya satu perumpamaan, lain ditanya, lain dijawab. Baik, tanpa melengahkan masa, saya persilakan saudara kita yang ketiga pula untuk membicarakan tentang apakah impak kerancuan bahasa ini dari segi kemahiran mendengar. Silakan saudara. Sebelum itu, terima kasih saudara moderator. Baik, pada pandangan saya, kerancuan bahasa ini saban hari semakin kerap berlaku dalam kehidupan seharian kita. Kerancuan bahasa ini juga dapat dilihat daripada iklan-iklan produk secara berluasa di dalam talian maupun di media massa. Misalnya, jualan mega di Lazada kembali lagi. Terang lagi bersuluh berlakunya kerancuan bahasa dalam peiklanan ini, di mana berlakunya pencampuran dua bahasa dalam satu iklan. Frasa jualan seperti Lazada dan kembali lagi, tiba-tiba muncul frasa seperti mega deals iaitu bahasa Inggeris. Kerancuan pencampuran dua bahasa ini akan mendorong kepada kerosakan nilai estetika bahasa atau secara ringkasnya merojakkan bahasa kita sendiri. Sebabnya kepada sekeliling sangat dominan. Masyarakat mula beradaptasi dengan iklan seperti ini dan mereka pula mula berkomunikasi dengan cara yang sama. Merojakkan bahasa lantaran bagaimanakah hendak kita mencapai nilai memartabatkan bahasa itu. Sekar hadirin dan hadirat semua. Baiklah, seterusnya kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudara saudara panel ketiga kita. Benar sekali saudara Fakir. Saya lihat isu ini semakin parah dan harus kita atasi. Masyarakat seharusnya lebih cakna dengan memahami nilai estetika bahasa kita sendiri agar dapat mengelakkan kerancuan bahasa ini daripada berleluasa. Saudara moderator, sebelum itu izinkan saya mencela kerana saya rasa ada yang perlu saya tambah bagi pihak saya. Silakan saudara panel pertama untuk memberikan pendapat kita. Baik, terima kasih saudara moderator atas keizinan untuk mencela. Sekadar ingin menambah. Pada hemat saya rasa ada betulnya apa yang diutarakan oleh kedua-dua panel kita sebentar tadi. Tapi, tahukah anda semua bahawa kerancuan bahasa ini juga berupaya berlaku dalam situasi majlis rasmi? Inilah realiti yang sebenarnya. Pahit untuk kita telan, tetapi itulah hakikatnya. Dalam majlis rasmi, ada sesetengah situasi, sama ada sengaja atau tidak disengajakan pun, pengacara majlis menggunakan selanga dialek ibunda dalam pengucapan acara rasmi. Kita semua perlu faham, acara rasmi tidak sepatutnya menggunakan selanga dialek ibunda. Namun sebaliknya perlu menggunakan bahasa Melayu yang standar. Misalnya, pengacara majlis berkata,
Baik, sebelum itu kita mulakan majlis kita. Kerana tak kenal maka tak cinta. Penggunaan slangan dialek ibunda ini terang-terang diletakkan dalam pengucapan rasmi. Inilah yang saya katakan, bila bibit-bibit kerancuan dalam bahasa dalam majlis rasmi itu memang jarang berlaku. Namun, sekiranya dipandang enteng, maka kesannya nanti hadirin dan hadirat mula dibiasakan. Bukan kita tidak ingin menjaga nilai bahasa ibunda kita, namun biarlah pada tempatnya. Kerana saya sendiri berpegang kepada prinsip madah peribahasa, iaitu lain hulu, lain parang, lain dahulu, lain sekarang. Kembali kepada saudara moderator kita yang penuh auranya. Silakan. Baik. Sungguh mendalam dan membuka minda idea panel pertama kita sebentar tadi. Bukan mengetipikan bahasa ibunda, namun biarlah digunakan di jalan yang sedari dengan keperluannya. Betul saudara? Betul saudara moderator. Hadirin dan hadirat sekalian, saya rasa kerancuan bahasa ini kita hanya berlaku pada individu kedua, yaitu pendengar saja. Bahkan individu pertama, yaitu penutur, juga sebenarnya dalam sebalik tercetusnya kerancuan bahasa ini. Maka suka saya ingin mendengarkan pendapat daripada saudara panel ketiga kita tentang apakah impak kerancuan bahasa ini dari segi kemahiran bertutur. Silakan. Baiklah, benar kata saudara moderator kita. Penuturlah tulang belakang yang mencetuskan kerancuan bahasa. Kesannya, kerancuan bahasa ini terhadap kemahiran mendengar sebenarnya sangat signifikan dalam dominan. Kesan major dapat kita lihat apabila generasi pada hari ini sudah mula untuk membiasakan penggunaan kerancuan bahasa dalam pertuturan seharian, lantaran menghakis nilai estetika bahasa kita. Bila makin ramai guna pencampuran bahasa dalam pertuturan, maka makin ramailah yang melakukan kerancuan bahasa. Berdasarkan kajian Nur Aida 2014 menyatakan bahawa media sosial seperti Facebook antara penyebab pencemaran bahasa wujud dan berterusan. Contohnya, penggunaan bahasa rojak. Kerancuan bahasa ini jika tidak diatasi dengan komprehensif dan menyeluruh, berupaya untuk merencatkan struktur martabat bahasa kita. Kembali kepada saudara moderator. Baik, jelas dan benar sekali. Namun, bagaimana pula dengan pandangan daripada panel pertama kita? Silakan. Baik, terima kasih buat saudara moderator kita pada hari ini. Kerana berpegang kepada prinsip akal tidak sekali datang, fikir tidak sekali tiba. Pada hemat saya, kerancuan bahasa ini sebenarnya memberikan kesan yang ketara terhadap mutu bahasa dan keindahan pertuturan seorang penutur itu, hadirin dan hadirat. Dalam konteks komunikasi, lisan, penggunaan bahasa yang tidak tepat atau bercampur baur dan bercampur aduk menyebabkan pertuturan menjadi kurang kemas dan tidak tersusun. Hal ini berlaku apabila penutur tidak menitik beratkan aspek tata bahasa itu sendiri dan sebutan mereka serta pemilihan kosakata yang sesuai dengan konteks perbualan. Akibatnya pada akhir nanti, nilai estetika dalam pertuturan akan hilang dan lenyap, sekaligus menjejaskan keindahan dan kelancaran bahasa yang digunakan. Walaupun negara kita dibentuk dalam penduduk yang berbilang kaum, bangsa dan adat tradisi bahasa ibunda, namun keselarasan bahasa Melayu itu perlu kita sentiasa martabatkan. Ibarat madah peribahasa, bahasa jiwa bangsa. Saudara moderator, tiba-tiba saya rasa ingin berpesan buat semua. Namun pantun mediumnya saudara moderator, izinkan saya? Silakan. Terima kasih saudara moderator kita atas keizinan sebentar tadi. Dengarkan hadirin. Tepian palma, pohon berangan, merias rasa yang duka cita. Usaha bersama jadi pegangan,
martabat bahasa sanjungan kita. Kembali kepada saudara moderator kita yang kacak pada hari ini. Silakan. Terima kasih atas pantun yang diutarakan oleh saudara panel pertama tadi. Jadi mungkin daripada pantun yang syarat itu mempunyai pesanan yang begitu mendalam. Jadi kita dapat lihat daripada pendapat atau pantun saudara panel pertama kita, itu lengkap, bernas dan penuh isi bermakna. Ibarat menulis pasti ada titik letaknya, maka suka untuk saya mendengarkan kesimpulan secara keseluruhan daripada saudara panel kita yang kedua. Silakan saudara Ali. Terima kasih saudara moderator. Baiklah, saya akan teruskan dengan kesimpulan atau natijah kita pada hari ini. Asma Haji Omar pernah berpesan, nama bahasa penting kerana di dalam nama itulah letaknya sejarah. Jika bahasa Melayu digantikan dengan nama lain, maka akan tenggelamlah nama asal dan sejarah. Baiklah, seterusnya kata-kata beliau ini menjelaskan kepada kita betapa kita perlu memetampatkan bahasa Melayu ini. Kerana bahasa Melayu ini, sanjungan kita ini, rancuan bahasa Melayu bukanlah budaya kita. Jadi kita amalkan, maka semakin terhakislah identiti Melayu kita di tanah air sendiri. Renung-renungkan. Terus kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudara panel yang kedua. Hadir, benar kata panel kedua kita. Jika bukan kita, siapa lagi yang hendak menjaga nilai estetika dan identiti bahasa kita? Betul kan hadirin sekalian? Betul. Maka ayuh ibarat aur dengan tebing, dengan memastikan kerancuan bahasa ini tidak meragut martabat bahasa sanjungan kita, yaitu bahasa Melayu. Baiklah, hadirin semua, jika bersajak sudah sampai ke nokta terakhir, jika berlari sudah sampai ke garisan penamat, maka forum kita pada hari ini sampai di sini sahaja. Saya ucapkan sekalung aspirasi kepada ketiga-tiga panel kita atas kesudian melapangkan masa dan dada pada masa hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.